Isteri saya selalu marah saya kerana tidak pakai selipar bila masuk dalam tandas. Saya takut tergelicir kalau pakai selipar, jatuh dalam tandas kayak gini. Dia kata berdosa. Betul tak Ustaz? Bini dia kata, bang, masuk tandas kena pakai selipar. Kalau tak pakai selipar berdosa. Betul tak? Tidak betul. Dan apa hukum pakai selipar dalam bilik air kalau tidak menyebabkan kita tercemar dengan najis? Atas jalan ihtiyat, sunat pakai selipar. Tapi kalau kita tak pakai selipar, mengotor, menajiskan kaki, setengah ulama kata wajib pakai selipar. Ada beza tak situ? Jadi kalau kita nak cermat, lebih berhati-hati, sunat kita pakai selipar. Kerana orang yang suka bersih itu disukai syarak. Dia tidak licin pakai selipar. Licin pun ni kau pakai selipar kau bangsu kan. Beli selipar tapak dia tak licin lah. Dia ni ada letak plastik. Alah dalam bilik air ada. Cikgu ada. Alah dalam bilik air. Murah ke mahal? DIY. Boh lah tu. Jadi tak payah pakai selipar. Kalau ada najis-najis dia jatuh di bawah. Faham tak lagi? Tapi jangan sampai kita kata dosa bang tak pakai selipar. Jadi satu hukum barulah wajib pakai selipar. Salah tu. Okey? Bukan wajib pakai selipar. Dalam keadaan aman, tidak ada tercemar najis, hukumnya sunat pakai selipar. Di dalam tempat-tempat yang boleh jadi muhtamalun, boleh jadi ada air kecing dan sebagainya. Sunat pakai selipar.